Hai guys, hari ni aku nak review movie Magic Rompak lakonan Shahnaz Ahmad, Zul Arifin, Emilia Anderson dan juga Nadine Nassar. Cerita ni pada awal-awal keluar teasers hari tu, semua nampak seperti Now You See Me. Kalau korang tengok betul-betul lah, dia punya cara magic dia, tukar baju dia. So, aku yang dah tengok untuk tayangan awal ni, aku boleh katakan dia memang nampak menginspirasikan daripada filem Now You See Me. Tapi dari segi jalan cerita, aku boleh katakan agak mendata. Aku boleh katakan agak mendata cerita dia. Magic dia ada, tapi aksi dia tak banyak. Aku boleh katakan aksi dia memang tak banyak. Dari segi storyline, quite okay. Cuma perjalanan cerita tu yang membuatkan cerita itu mendata. Mungkin sebab yelah kita dah set Now You See Me tu sebagai kita punya benchmark. Kan? Jadi bila Malaysia buat versi kita sendiri, dia tak sampai. Mungkin kita boleh buat, kita boleh ambil inspirasi daripada filem Now You See Me, tapi kita tak mampu sampai tahap sama macam Now You See Me. Kalau ikutkan Now You See Me tu pun sekarang dah movie yang ketiga yang akan ditayangkan mungkin dalam bulan 10 atau 11 nanti. Kan? Jadi bagi aku boleh pujilah usaha kali ni nak buat seakan-akan Now You See Me, cuma storyline je aku rasa boleh diperbaiki lagi untuk akan datang. Kan, kalau kita tengok storyline Now You See Me, dia ada aksi dan magic tu pun lebih banyak. Untuk yang magic rompak ni, magic dia nak kata banyak pun tak, nak kata sikit pun tak. Dia cukup. Tapi bagi kita yang nak tengok lebih lagi, sebagai ini adalah movie yang pertama seperti Now You See Me, so kita nak tengok lebih lagi. Jadi tak ada. Dia jadi tak cukup. Dia sebenarnya tak cukup. Jadi aku rasa di situ aku agak kecewa lah. Kan? Cuma cerita tentang dia orang nak curi belian rantai hati kesuma tu, itu bagi aku dah menarik lah. Kan? Menarik lah. Kalau korang tengok cerita-cerita yang macam tu pun lebih kurang saja diorang nak curi barang berharga lah apa semua. Lebih macam dia setting dia macam tu je. Kan? Cuma kekurangan untuk Magic Rompak kali ni dia dari segi perjalanan cerita yang agak mendata. Pelakon tak ada masalah, ada kelakar, skrip quite okay kan. Tapi skrip lah, cerita dia jadi mendata tu mungkin sebab skrip lah. Salah satu faktor yang aku rasa lah membuatkan cerita tu dia tak ada tak ada kemuncak yang orang kata yang kita penonton tengok ni ada wow factor. Jadi kalau korang tengok dan kalau korang nak tengok dan korang set benchmark Now You See Me untuk cerita Magic Rompak ni, aku boleh katakan tak perlu expect tinggi lah. Kan? Dan kalau korang nak tengok sebagai untuk support lokal, untuk kita tengok sebagai rakyat Malaysia yang kita rakyat Malaysia yang support cerita kita, dan kita tengok tu secara just enjoy the show. Aku sarankan untuk korang tengok. Tapi kalau korang dah set penanda aras Now You See Me tu macam tu, Magic Rompak bukan tahap itu lagi. Aku rasa lagi agak jauh lah untuk sampai ke tahap tu. Kan? Korang boleh tengok sebagai hiburan saja. Korang nak expect ada aksi yang gempak-gempak gila, ada aksi yang gempak, ada aksi yang orang kata boleh dikatakan agak bagus juga. Kan? Agak ada jugalah wow factor, cuma nak kata lebih lagi tak ada.
aku boleh katakan tidak ada lah. Kan? Sebab tu aku kata kalau korang nak tengok dan konsep penanda aras dia Now You See Me, aku boleh katakan cerita ni bukan untuk korang lah kalau korang dah set macam tu. Tapi kalau korang nak tengok sebagai untuk support cerita kita dan nak tengok just enjoy saja, santai-santai, aku sarankan untuk movie ini yang berdurasi 2 jam 14 minit. Dan korang tak perlu tunggu di akhir, tidak ada sambungan pun, walaupun di akhir tu dia orang ada plan lain lagi sebenarnya, tapi di hujung tu tidak ada apa-apa scene credit, so kemungkinan besar tidak ada kesinambungan dan movie yang kedua lah dan movie-movie yang akan datang. So pada korang dah tengok, apa kata korang? Korang suka tak? Puas hati ke tak untuk Magic Rompak kali ni yang seakan-akan Now You See Me? Atau korang rasa dah cukup? Dah cukup, tak perlu ada apa-apa sambungan. Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review movie yang akan datang. Bye.